Orang buas sedang diburu oleh kepada manusia. Walaupun ia membakar lawan menjadi bola api, tetapi ia tidak boleh menyakiti sama sekali. Mereka berjaya bersembunyi di taman permainan. Tanpa disangka, tirai baru sahaja dibuka. Kemudian saya melihat kepala yang menakutkan sekali lagi. Dan kali ini ia datang bersama-sama dengan bahagian bawah badannya. Roh jahat itu mencengkam leher Rama. Angkat dia tinggi. Pada saat genting ini, Xiao Mei tiba-tiba muncul. Kemudian gunakan cambuk 5 sebatan kilat nenek moyang. Tangkap roh jahat. Walaupun ini, dia juga bukan lawan pihak lawan. Mujurlah roh jahat itu tidak terus menghantui kami. Tunggu sampai rumah. Mereka mendapati bahawa nampaknya ada sesuatu yang tidak kena dengan gigi bak itu. Muna menigau. Jadi Xiao Mei meletakkan tangannya di dahinya. Kemudian dia melaungkan mantera gelap di mulutnya. Tanpa diduga, selepas rawatan Xiao Mei, gigi buncis sembuh secara ajaib. Kemudian dia memberitahu semua orang, diri anda dikuil. Saya samar-samar melihat mayat ramai wanita. Dia pasti gadis yang ditangkap oleh roh jahat sebelum ini. Untuk memusnahkan syaitan ini sepenuhnya, Xiao Mei memutuskan untuk tidak berkompromi. Dia memberitahu Rama, sebenarnya saya bukan orang biasa, tetapi keturunan Tuhan. Untuk membalas dendam adik saya, dia mesti gembira juga. Maka Rama mula berlatih kemahiran pedang dengan bersungguh-sungguh. Daripada batching labu kepada batching head, tunggu sehingga semuanya siap. Mereka bersiap dan bergerak semula. Untuk memastikan tiada apa-apa yang berlaku, Xiao Mei dirasuk oleh Rama. Selepas memasuki kuil, kedua-duanya berpisah lagi. Gambar ini sungguh indah. Saya benar-benar mahu memandu ke tapak untuk melihatnya. Bercakap tentang kereta, saya telah membeli belah di Guazi kereta terpakai sejak kebelakangan ini. Membeli BYD Han. Ia hanya berharga lebih daripada 90,000. Harga kereta baru jatuh dengan cepat sekarang. Ia sangat menjimatkan kos untuk membeli barang terpakai di Guazi. Akan ada berpuluh bilion subsidi untuk benih tembikai pada akhir tahun ini. Anda boleh membeli Mercedes-Benz, BMW dan BYD Guazi dengan lebih daripada 50,000 yuan. Setiap kereta telah menjalani pemeriksaan profesional rasmi. Anda boleh mencubanya selama 3 hari. Jika anda mempunyai kereta lama, anda boleh meletakkannya untuk dilelong. Hanya biji tembikai pada kereta terpakai. Barulah mereka menemui terdapat magma dengan puluhan ribu darjah di bawah tanah. Berfikir bahawa ini mesti menjadi tempat persembunyian bagi roh jahat. Rama mengumpulkan keberanian untuk melompat. Akhirnya di penghujung jalan, mayat ratusan gadis ditemui, tetapi saya tidak pernah menjangkakannya. Pada masa ini, kepala secara senyap-senyap muncul di belakang Xiao Mei. Buka mulut besar anda dan sedot tenaga yang dia. Lihat adegan ini. Rama meluru ke hadapan serta-merta. Paf, potong ke kepala. Tanpa diduga, semakin banyak kepala yang dipotong separuh. Dalam sekelip mata, berpuluh-puluh kepala terapung. Saat genting, Xiao Mei meminta Rama dengan cepat mencabut pedang dari batu itu. Tetapi tidak kira betapa kerasnya dia mencuba, dia tidak dapat mencabut pedang itu.